Dari Kuala Lumpur sampai Singapura, panas hujan lebat, semua kita tempur. Sembang lepak makan potato chips, sambil layan dengar Malayan Tips. Assalamualaikum guys, what's up guys? Welcome back. Welcome back to I don't know The which episode lah. Malayan Tak payah tahu lah episode mana. Yes, that's true. Mana yang kita nak edit, kita edit je. Ya, betul. So nari kan, Belum lagi. belum lagi. Asal? Kita masih lagi kekurangan lah. Masih lagi belum yang follow kita on Instagram, TikTok. Kita punya YouTube pun ramai lagi lah tak subscribe. Jap. Anyway, tak tahu kalau ni first time kan korang nampak ni studio in the way. Yes, betul. Kalau tak, kita dekat Mongke apa? So yes, welcome to Singapore guys. Yes. Tanah Melayu. Oh, taci yo. Betul. Okay. Kenapa aku botak? Ini Guys. gila guys. Ini cerita susah nak percaya sebenarnya. Ni tak tahu lah. Tapi okey tu, nampak Kau ganas okey. lah sikit. Kau okey, tapi aku dah kecewa lah. Aku punya niat nak lain, jadi lain. Padahal kita punya rambut ni like kita punya mahkota apa? Fuh. Kalau- Bukan mahkota ke? Mahkota lah. Kalau Bukan untuk perempuan ke? cuba bila orang tu tak potong rambut, dia nampak selekeh tau. Tapi bila Ya, dia dah eh. potong rambut, mesti something ya. Tapi ada yang orang botak licin banyak Syul. Tu dia dah malas. Ada yang kena muka. Baik ramai. Ramai apa? Ramai. Kita ada saya satu dua. Tapi yang aku pernah dengar Aku dengar yang lama-lama ni episod kan. Suara aku sengau. Aku tak sengau guys. Tak tahu pasal dekat mic rasa sengau. rasa sengau. Hidung lah aku rasa. Rasa sengau. Sengau-sengau lah. So continue dengan aku punya cerita lah. Hmm. Aku tak nak mention mana-mana barber. Mention suara. Mention lah. Tapi aku Mention lupa lah. nama dia punya barber. Itu hari kita mention Pago depan tol viral apa? Apa? Macam-macam hal. Kau cakap sikit. Okay. Dia bukan depan-depan tol betul-betul. Tapi banyak dia yang komen yang tahu mana tempat. Dia setengah yang faham, setengah yang apa sengaja lah aku nak cerita Yes. pasal. Kita bercerita. Kalau kita nak direct to tempat dia, itu dah bukan cerita apa. Kalau Itu- ada yang cakap mana ada asrama. Pandai-pandai kau lah fikir sekolah ke, asrama pekerja ke. Kan ada kan? Betul. Habis yang cakap duduk 40 tahun tak pernah tahu ada asrama. Itu kau punya pasal lah berapa tahun kau duduk sana. Tunggu kubur sudah. Tak lah. Tak pasal kalau kita bilang nama sekolah dia terus kan jadi isu. Nanti budak anak-anak kau nak pergi sekolah sana ke, mana tahu kan orang-orang yang dengar Betul? dah takut nak pergi sekolah. Betul? Habis sana pekerja-pekerja takut nak kerja ke apa. Betul. Lagipun orang mana tahu boleh isu kita. So, kita tak bodoh lah. Ya, Pandai-pandai lah fikir mana tu. Relax lah. Apa yang marah sangat sial. Itulah netizen Malaysia bro. Tapi best. Korang kasih kita viral Yes. for the first time lah. First time Syul berapa? 40 lebih 40 45,000 kot. tapi masih continue lagi lah. Jalan lagi. Itu kalau seorang kasih RM1 dah settle lah. Fuh. Gila babeng tu. Itu soon lah insyaAllah. Okay, tak apa. Back to story. So, barber mana ni kat Johor? Dekat dengan Paradigm. Dekat dengan Paradigm. Tapi banyak barber tu. Dia cerita je, aku nak potong apa tadi? Buzz cut. Buzz cut. buzz cut. No. Buzz fade, buzz fade. Buzz fade. Okay, aku cakap bang, buzz fade. Ada orang komen tu TikTok. Jauh sangat aku nampak. Bila aku dah cakap aku nak potong buzz fade, okay lah, dia tu okay. Dia dah sodok sini tau. Dia, aku pelik kan kalau orang barber kan dia starting macam side apa. Habis Dia dia start bertepi lah kan. dia tiba-tiba start bertengah tau. Dia laju tau. Dia terus sap aku tu tarik tau.
Cakap bang, bukan bang, apa ni kau ni? Atau muka dia dah macam paiseh macam muka dah. Aku dah bangun, aku bangun. Lepas tu dia punya member datang, asal ni potong lain dan aku tak tahu lah dengan lain. tahu. Actually mamat tu baru makan tau. Aku tunggu dia makan. Boleh sort saya. Aku cakap Ben macam mana? Tak apalah, abang bayar half lah. Dia punya bayaran RM35 lah. Aku bayar RM10. Apa tak? Habis masih continue lah kira. Kau pun redha lah. Habis tu dah gini kosong, takkan aku nak. Actually aku bawa colour siul. Yang kikik dia kan, dia dah rambut, dia dah colour rambut. Dia call aku tau. Dia ambil gambar dah WhatsApp. Wah dah ready ya. Habis kira dah colour rambut, turun Johor nak gentleman haircut lah. Jadi gini siul. Aduh, sedih ha. Mungkin kalau barber tu tengok Mention je lah, mention. Dia bukan nak menjatuhkan. Dia mungkin boleh kasih dia improve lah. mungkin kalau kita mention dia punya barber, nanti dia dah Slow lah. sebab Kita tak famous sangat. dia punya orang je apa yang problem. Mungkin kena kulit telinga lah. Susah itu. Tapi banyak kan kat situ kan. banyak. Paradigm Mall lah. Banyak lah. Banyak. Tapi itulah. Aku dah kena gini habis. Nanti aku takut anak aku tak kenal aku, Syul. Tiba-tiba nak botak kan. Alamak. Soal leceh. So hari yang kita rekod ni Johor baru habis undi. Yes, that's true. Dan aku as a Singaporean, aku respect orang ni. Pasal aku tak turun Johor. Walaupun hari Minggu lah. Betul. Aku tak nak menambahkan kesesakan di Johor. Rabak kan. Babak siap. Tapi nampak Singaporean lah banyak lah. Masih ada orang pergi sana juga. Tadi aku Bastard je. Aku berhenti dekat apa ni? Isi minyak. Ramai Syul. Ramai lah. Tapi Susah. itulah. Bukan kita punya kulit lah. Diorang memang tak nak rugi kan. Biasa lah. Mesti isi minyak punya apa. Asal lah. Aku pun isi apa. Then takkan nak shout out yang sangat nak shout out. Setakat orang dah follow shout out, tak payah lah. Yalah. Tapi yalah, mana yang follow lah. Tapi thanks to podcast-podcast yang terima kita dalam industri lah. Yes, lah true. adalah few kan. Kita akan improve on kita punya camera and Yes, editing. Kita boleh buat guys, cuma kita huru hara lah. Masih lagi huru hara. Dia ada baby seorang, aku ada 2 budak kecil. So apa yang kita boleh buat, korang layan je. Tapi kita nak benda ni sampai jadi tau. Betul. Sampai jadi. Kita tak buat main-main ni lah. Tapi aku rasa benda yang paling interesting dengan kita kan, Okay, what? lain podcast mungkin ada plan. Okay, Betul. minggu ni kita akan berbual pasal ni. Kita tak ada tu. Kosong. Otak dalam ni kosong. Kita natural lah. Apa yang kita lalui tu harian lah, mungkin kita berbual satu lah. Kita tak set up. Kita pernah set up. Tapi tak jadi tau. Kita pernah set up tau. Tak jadi. Dia dari Kuala Selangor turun Singapura, set up. Dari pukul 12 sampai pukul 6, dah plan semua cerita kan. Dah balik KL. Aku tengok video tak ada. Yelah buat. Habis video kaki lah, muka alien lah. Okay, so Sibuk. siapa yang ada apa ni DJI, apa yang ada buat for DJI ya? Osmo lah. Korang tahu kan ada that follow movement kepala semua kan. Betul. So kita record, tapi kita tak face kita tau. Kita face camera lah, tapi dia punya screen kat belakang. So kita tak tahu apa jadi. So tengah record berbual show Kau bayangkan lah daripada 12 sampai pukul 6. Habis tengok video tu, kamera duduk kaki lah. Sound dah sweet kan. Tiba-tiba dekat kaki. Kira kita perangai marip lah, perangai bodoh-bodoh punya. Kalau Malaysia panggil kacip lah. Sembang kacip. Tapi kita Kecil lah. kecil lah. Malah nak plan-plan, nak fokus-fokus sangat. Sebab aku pernah cakap apa, Singapore Malaysia punya podcast lah, macam artis banyak kan. Sekarang nama banyak juga lah. Sekarang dah bukan jemput artis tau. Artis buat podcast. Artis jemput artis. Dah boring, dah tak ada modal. Habis tanya apa Hutang
Hutang artis tu sampai 15 juta. Apalah, tak ada modal lah. Sibuk itu pun nak beritahu Mungkin dia berjaya lah bayar. So dia boleh cerita apa. Cuba kalau dia tak berjaya bayar. Betul lah. Tak Tapi- akan cerita lah Syul. Okay lah, banyak juga saya setengah 15 juta. 5 juta gila babi tu. Tak tahu saya bayar lah, but okay lah, rezeki dia kan. Kita TikTok live pun kita tak peduli. Kasi handphone jauh. Actually kita tengah record and then kita tengah buat live on TikTok. Ya. Nampak macam ada komen-komen lah. Sorry kalau tak baca. Kita tak nampak. Then Aku nak kita masih lagi Singapore Malaysia lagi ah. okay. Actually dekat Singapore bila tengah drive boleh sokok lah. Kau ni belakang podcast aku cakap apa? Oh faham. Tak boleh Boleh. Tak tahu. Dia fine line lah. Aku buat lah kadang-kadang malam kan. So aku kan bawa Grab. So kalau aku ngantuk, malas nak turun, aku hisap lah. Faham. Tapi aku tak tahu dia punya rule macam mana. Kalau nampak traffic police kan, tak tahu lah. Mungkin kalau kau buang bawah dan jadi Kena lah. littering lah. Faham. Sebab aku nak buat tapi aku takut. Buat je. Sampai aku buat pokok tu dah habis. Aku tak hisap-hisap. Rabak nak apa Malaysia Tahu tak payah nak takut sangat lah. Singapura sama je. lain. Sekarang kat Johor Singaporean kena tangkap Syul. Buang sampah. Hah? Betul. Serius lah? Serius. Korang boleh check, boleh confirm kan. Tapi diorang kena tangkap saman. Diorang buat community work tau. Diorang pakai tu vest hijau. Okay faham. Eish, Dia macam apa, kena buat kerja amal lah. kebajikan tu. Kebajikan. Okay. Like I say, kita tak plan apa-apa. So apa dalam otak aku just keluarkan. Kancong jalan. Aku baru ni tengok podcast siapa lah yang oh yeah katanya. Ya, Yang pasal Kak Jaslinda Kak Jess yang hilang kat hutan. Saya nak minta maaf terus terang. Tapi itu video tak di-release pun. Tapi saya dengan Taufik pernah berbual pasal saya cakap orang-orang semua tengah berpeluh-pelih cari kau lepak kat rumah orang asli. Saya minta maaf. Saya dah dengar satu episod tu. Saya tahu akak bertarung nyawa lah untuk survive. Betul. Dan saya dengar the whole episode. Inspiring lah. Very inspiring. Saya suka lah. And teruskan perjuangan apa-apa yang nak diperjuangkan. Oh, kau tengok semua lah sampai habis. Tengok aku suka pasal dia macam aku minat dengan alam lah. So cara dia berbual macam dia tidur kesejukan dekat bawah pokok. Lepas tu dah nampak kaki. Semangat je aku berbual. Nampak tapak kaki harimau kumbang. Sibuk. Dia berapa hari 14 hari ya sia. Sibuk. Habis dia tidur, dia dengar bunyi ular apa? His lah. Habis kalau macam ini dah boleh tukar. Perempuan campak dalam hutan boleh hidup. Betul. Dah tak ada dah apa peribahasa lelaki campak dalam hutan boleh hidup. Perempuan pun boleh. Perempuan lah ni kakak. Tapi banyak juga Kaki dia patah tau. Sure. Dia boleh survive. Dia makan buah-buah. Tapi yang itu podcast interesting pasal dia cakap dia minta Allah kasih makan-makan. So macam just things happen lah to her lah. Macam dia jumpa buah, dia jumpa apa benda lah. But cool lah, aku suka lah. Macam air kan, dia tak ada air. Dia jalan, dia minta Allah dia nak 100 plus. Sure. Sekali jalan nampak can 100 plus yang orang nak minum. Habis tengah sikit campur air hujan kot. Dia minum, dia dapat lah kira. Tapi style lah. Aku suka lah macam benda-benda natural ni. Faham. And aku expect dia bawa pasal benda-benda mistik. Tak ada. That's why aku suka. Habis kalau dia start bab bunia habis lah. Dia lain lah. Itu DC lah. Itu pak. Itu mungkin kalau dia dah masuk bab bunian, kita release kita punya episod. kita jarang kita punya episod. Tak apa kak, saya dah tarik balik. Kita dah Memang saya tunggu penampilan akak sebelum akak keluar kan. Kalau akak melipik memang video tu release lah. Tapi tak, alhamdulillah. Kita respect lah. Perempuan kot, come on lah. Apa lagi Fik, benda yang interesting yang nak diheboh-hebohkan? Tak diheboh-hebohkan Kita tak release yang Bob T20 boring lah dia. Boring lah. Okay apa dia live tak kacau orang. Mungkin dia dah sedap hidup dia.
Tapi yang si Oval. Lepas tu sebelum ni kau takut bos ada. Kau ingat episode 1. So Tak ada cakap yang kalau Bob 20 kaya, dia punya rumah beli cash ke apa? Habis dia ada ayat di, kalau dekat dunia Allah je yang maha kaya. Wah, biasa ada. Tapi dia berbual pasal apa yang dia pergi Gaza? Ya. Okay, everything Normal lah. okay, Kita dengan prinsip kita gitu, kita dengar okay lah. Kita malah nak berbual pasal ni. Nanti kan dia kata apa, tapi tak apa. memang podcast kita takkan mengaibkan orang sangat apa. Yes, betul. Tapi kalau kita nak start, kita punya DM banyak tau. Betul. Tapi nantilah. Tapi Kita nak kena cari betul-betul. Kau tak merepek saya. dia pasal benda yang kelakar ni, kita plan mungkin kita dah sebulan 2 bulan lah Betul. launch kan ni podcast kan. Terus terang lah, kita tak ada arah tuju in terms of content. Kita lepak apa nak berbual, kita lepak sebarang. But the funny thing is, kita punya interaction dekat TikTok banyak, Alhamdulillah. tapi followers lembab sikit lah. Instagram stagnant lah. Ada naik juga sekali lepas yang tu pagu dah naik, tiba-tiba Betul. naik sekejap. Tiba-tiba. Lepas tu Spotify banyak listeners pula, banyak silent listener. Betul, senyap-senyap. YouTube okay lah, YouTube adalah okay. here and there. Okay. Tapi Spotify banyak, so kita tahu orang dengar kita. Cuma tak nak tunjuk yang orang support. Belum lagi lah. Tak, aku rasa itu semua daripada Singapore. Tapi Aku rasa pasal Malaysia very loud kan. Korang support, korang komen. Singapore ni mungkin banyak yang tak suka aku. siul lah. Adalah member dulu yang tak sebulu kot kan. Tapi mana yang dengar daripada Dewan, Alhamdulillah, big thanks lah. Tapi kita daripada sorry nak batuk. Kita Dewan kita teruk, kita mengaku Betul. yang dia Rabak. berbual pasal minyak Out. minyak out. Pasal itu tak ada. Pasal gemuruh kan nak datang Singapore, nak The first time. nak berbual pasal apa, nak berbual pasal apa. So kita main tembak lah. Itu time memang hangat dengan minyak. Pada masa sama pun aku buat untuk nak tarik orang Lah tadi orang. Terus terang kita tak ada tutup. Betul. Lepas tu second hari haji, apa tak ada bawa pasal kambing. PMX beli kambing pun salah. Lembu. Lembu. So keluar dah masuk campur hal orang. Betul. Then follow up kita bawa pasal hantu, bully. Hantu. And then bully hantu. Lepas tu apa? Compare Singapore dengan Malaysia lah. Betul. Azan ke tattoo semua. Interesting. Dia topik dia makin interesting. Betul. So sekarang ni dari ni tak ada topik tak ada title. Sebab kita mula nak baca DM apa, tapi kita belum select lagi lah mana yang okay. Actually boleh. Nanti lepas ni kita baca DM lah. Yeah, that's true. So mana yang tengah live ni, Ada. korang pergi dekat TikTok. TikTok kita, korang follow. IG kita korang follow. So tak nampak so korang. YouTube korang subscribe. The Melayan Pips. Go. Wah bagi masa 1 minit. Go. Nampak. Korang pun go. Jangan diam lah. Go lah, tolong. Tapi serius Tolong kita lah. Okay, kita terima banyak feedback. Feedback cakap kita nak kena kasih konten yang panas ataupun yang heavy Tu berat. Tapi kita tak. Tapi faham memang itu perlu. Betul. Tapi sekarang ni macam aku cakap, otak kita kosong. Yes. And tak ada benda yang tarik perhatian. World Cup. Dia tak tengok pun World Cup aku rasa. tak tengok. Aku tengok. Dia kan dah bawa seorang kan. Tapi kalau World Cup, yang aku tahu Argentina dah merepek lah tu lah. Mengarut siap. Dah bayar aku Messi Israel tu lah. Ya betul lah. Orang tak tahu. Yang dia pakai tu apa, apa benda siap. Fans Messi apa? Ada lah Malaysia fan Messi. Banyak Tak bagus lah. Dia Dia siap tak nama contoh Messi Adam. Asal nama anak aku. Adam Messi. Siap gitu. Okay. Apa Argentina anak FIFA. Mana dalam live komen lah.
Ya, sedap. Berapa minit ni? Ini kira warm up. Actually, dia macam kita online. Kita Move Okay. Kita kena praktis lah. Aku rasa cerita tu jalan lah. Tak, korang Melayu lah kata. korang komen lah. Mana-mana. Kalau ada cerita yang best, mungkin kita boleh bawa masuk dalam kita punya podcast. Ada satu segmen ke. Kita ada. Yeah. Ada barat, ada satu selebriti. Yes, that's true. Kita tahulah kita hantar orang asyik invite selebriti sana sini. Tapi kita dah memang dijodohkan berjumpa. And then dia baik orang dia. Yes. So mungkin next episode ke next week kita usahakan lah. Kena betul-betul lah. Pasal Dia free je. Dia free. Kita yang masih lagi. Habis mak kita minat dia tau. Aduh. Sekarang zaman cuba nampak. Sekarang zaman night walk Betul. Aku suka Singapore punya night walk terus terang bukan paranormal tau. Paranormal aku menyampah. Night walk best. Datang memang tak ada niat, otak kosong, jalan sebarang benda jadi-jadi Habis Malaysia dah kantoi apa nak walk. Solo ambush. Disappointing lah lu bro. Dia spin tau. Oh, ni mungkin apa, tuan kebun nak kenakan aku ni. Itu Sabotaj. Mungkin ada orang nak sabotaj aku. Siapa yang the podcast? Tak, dia buat live. I think dia buat live atau buat video. Tak, kalau orang sabur, then kamera tu stay lah. Biar tunjuk siapa yang sabur kau. Betul. Ni dah nampak tipu terus kelang kabut pusing saya. Betul. Tapi kelakar saya nampak. Jelas Syul. Tapi saya follow abang daripada zaman abang lompat dekat Tasik. Ya tu. Apa tu? Cek tu swimming pool lah. Dah tahu kantoi apa? Tapi aku tengok komen, lepas tengok video ni semua ketipu ni. No, itu. Habis lah income jatuh siang. Kalau kau dah buat tahi habis lah Syul, lagi Malaysia. Memang kau lah kena. So Singapore punya aku layan Zulawab lah. Shout out. Maybe kita shout out dari repost ke. Bawa kita lah bang. Kita nak try tapi Bawa kita lah. Bawa saya dengan Taufik ni. Kita join Travis dengan awak. Confirm ya bang. tak boleh bayangkan Syul tu. Aku melata. Bang bawa bang. Dia daripada KL. Tapi not dia melata yang over lah. Tapi kalau babak terkejut, habis. suara perempuan keluar Syul. Okay bang, kasih orang Malaysia try sikit. Orang kan orang punya paranormal kan all out kan. Tapi aku nak kena panggil abang kot. Dia mau bawa aku saya. Cuma dia fit je Syul. Ni Zulawab. Badan tough Syul. Fit saya dia lari berapa kilometer tak semput. Aku 2 dah nak mampus. Berapa pace tu? 51 tau. Pace apa? Sebab aku tak tahu last 2.4 16 2.4 rabak kita dah ni mencicir berbual. Random Actually kita banyak benda yang berbual random. Episode lepas, episode kekek, banyak benda dari Discord cerita kelakar tu. Itu yang 14 10 kali dengar Syul. Aduh. Aku rasa kita kena isap rokok nak kena isap rokok, nak kena berbual dulu apa benda nak diberbualkan. Betul. Pasal ni kita dah run. Kita tengah live TikTok, nak tengok macam mana TikTok works. First time kita live TikTok. So kalau ini episod jadi loh. Kalau tak kita jumpa yang next episode. Okay. Yeah. Follow, like, subscribe. Love you all. That's true. Ciao. Dari Kuala Lumpur sampai Singapura, panas hujan lebat, semua kita tempur sembah.